Apakah hukum angkat takbiratul ihram secara bisu? Tidak sah. Dengar baik-baik orang Bangor Katung. Katanya sahabat, Nabi bila berdiri nak semayang, Nabi akan kata Allahu Akbar. Hadis yang lain, aku dengar Nabi kata Allahu Akbar. Makna ulama-ulama sepakat Allahu Akbar ini wajib berbunyi, kerana dia rukun kauli. Rukun ni kalau mana kalau kita tinggal tak sah mayang. Suatu perkara yang mesti ada nak mengesahkan solat, dia diri pada juzuk solat itu sendiri. Jadi kalau takbir tidak ada lapah yang bersuara, tidak sah, kerana kamu tidak dinamakan menyebut rukun kauli. Jadi sekurang-kurang kata ulama, biar dengar di telinga kita Allahu Akbar. Dengar dah, tak apa dah, sah dah. Hak dah sah ke mana? Ada macam ular terdusla. Mu kena semayang sebagaimana yang kamu dapat ilmu tentang aku semayang dalam kitab-kitab hadis. Kita Fatihah tak bunyi, Fatihah terdusla. Fatihah korok pun gitu. Tak sah semayang, melainkan kena baca Fatihah. Bacaan itu dilontarkan huruf hijaiyah daripada mulut keluar menghasilkan bunyi yang didengar pada telinga. Itu maksudnya. Apa pula semayang lagu tu?